Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seat Belakang Channel. Nama saya Azizi dan juga adalah pemandu Grab. Jadi saya dah memandu Grab ni lama, start daripada 2023 ke 2022 kan? 2023 kalau tak silap lah, 2023, dan sekarang ni dah 2025. Jadi dalam 23, 24, 25 dan 2 tahun lebih jugalah. Jadi nak kata pengalaman tu besar sangat, tak adalah besar mana, tapi adalah sedikit pengalaman di dalam aktiviti menggrab ni. Jadi saya membuat satu channel yang boleh saya sharekan perjalanan saya sepanjang hari sebagai pemandu Grab. Kalau ada apa-apa pertanyaan, juga tanya di komen di bawah. Jadi, dan sebenarnya saya base-nya yang utamanya di TikTok, tapi ya, saya nak mengembangkan lagi channel saya sebagai satu channel yang berguna untuk pemandu-pemandu Grab. Sebab saya tengok masih tak ramai lagi yang buat ataupun Grab driver ni sebagai channel utama ataupun penyampaian maklumat yang bagus lah. Jadi ya, saya nak jadi yang saya rasa yang ni akan jadi first video yang saya akan upload di YouTube. Dan sekarang ni pukul 10.30 dan saya akan buat lah. Open dulu, dah open dah sebenarnya. Dah open, search booking bagai. Dan ni di Klang, belum ada job lagi. Kalau kita tengok kat sini pukul 10.30 langsung tak ada merah-merah ataupun ni tak ada langsung. Heatmap ni lah, heatmap saya tak buka, betul lah. Tapi pun tak ada juga. Heatmap ni pun tak ada merah dia. So kita tunggu je lah. Jadi kebiasaannya dalam Grab ni mestilah orang akan tanya apa yang kita boleh dapat, penggunaan kereta dan sebagainya lah. Nanti saya akan jawab pada video lain. Yang video ni saya akan buat ringkas sahaja untuk share sebagai permulaan macam mana nak buat Grab driver. Itu je lah, yang simple-simple sahaja. Jadi saya masih menunggu job akan masuk, tapi saya rasa memang kena jalan-jalan dulu sebab sekarang ni mungkin agak slow sebab sekarang 10.30 orang tak keluar sangat. So ya, kita pergi jalan-jalan dulu. Let's go. Saya rasa percakapan saya mungkin agak kekok untuk kali ni sebab saya dah biasa buat TikTok. Jadi TikTok ni video yang pendek, ringkas, dan sekarang ni nak percubaan untuk buat TikTok. Buat YouTube. Jadi korang yang nak follow TikTok saya boleh follow Seat Belakang Channel di TikTok. Let's go. Jom bergerak keluar daripada kawasan perumahan ni. Tengoklah awan. Sekarang ni musim hujan, jadi memang awan dia mendung, gelap. Kalau petang-petang hujan ni confirm jamnya. Tapi nak buat macam mana, kita gerak je lah. Sebab hari ni dah 20 berapa 29 dah. Hari ni dah 29, kita mencari duit lebih lah. Grab ni macam ni lah. Dia macam pergi memancing di lautan yang luas untuk mencari rezeki tu. Mana satu yang kena dengan mata kail kita, sekarang ni pun tak dapat lagi job. Jadi kita tunggu je lah. Kita pusing-pusing pergi cari tempat yang agak ramai orang. Macam sekarang ni saya di Kelang. Mungkin hari ni orang kerja, dia buat atas beberapa faktor. So saya akan ke Shah Alam. Let's go. Sekarang di Seksyen 7 Shah Alam. Kau boleh tengok itu ada nampak kopi-kopi. Seksyen 7 Shah Alam, menunggu job. Saya rasa mungkin hari ni akan jadi slow lah. Lagipun sekarang pukul 10 nak dekat pukul 11. Akan slow lah sebab orang dah pergi kerja pukul 8, pukul 6 tadi, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Sekarang 10 nak dekat pukul 11. Nak tunggu orang pergi lunch pula. Jadi ya, mungkin itu antara faktor-faktor job tu tak apa-apa nak banyak lah untuk pagi ni. Tapi tak apa, konsep kita adalah memancing. Jadi kita relax je. Kita menantikan ikan-ikan yang besar-besar sikit. Ni dah ada merah ni dekat KL. So ya, mungkin ada harapan lah. Cuma kat sini dia tak ada, Shah Alam ni tak ada apa-apa. Tapi tak mengapa, kita tunggu sahaja. Relax, santai. Sekarang pukul 11.17, masih tiada job. Inilah dia. Tapi yelah, itu macam memancing kan. Sekali lagi gunakan konsep memancing, takkanlah selalu akan ada job kan. Tapi dah agak lama dah. Sampai 18 dah sekarang ni. Sekarang pun dah di mana, MSU, masih tiada job. Ini aduh, penatnya. Mata pun dah mengantuk dah. Ni kalau balik tidur ni best ni. Tapi tak apalah, kita cari lagi. Alhamdulillah dah masuk satu job. Alhamdulillah. Baru masuk satu job yang berharga RM5. So okay lah, untuk mulakan first job, kita ambil je lah MSU ke mana tahan ni. RM5 je, tapi tak apa, santai. Kita mulakan dulu dengan job kecil.
Dah settle 2 job tadi, tapi 2 job pun bawah RM10. Itu tak best lah. Nampaknya hari ni mungkin akan jadi hari yang memenatkan untuk mencari sampai 100 ke. Tapi yelah, sekarang ni pukul 11 dan ke 12. Apalah, kita jalan. Hai, sekarang dah di masjid. Di mana ni? Apa nama? Puncak Alam. Berada di Puncak Alam. Tadi dapat job daripada KL, menghala lah ke Puncak Alam. Sekarang dapat RM109.70. Sekarang baru pukul 3.14. So not bad lah. Tapi kita solat dulu, rehat dulu, nanti kita sambung balik. Hai, Assalamualaikum. Sekarang dah pun pukul 6.50. Hari ni Alhamdulillah job semua berjalan dengan baik. Dapatlah job yang agak tinggi. Job tinggi dia bukanlah high fare, tapi okey lah. Nanti saya tunjukkan dapatan saya pada hari ni. Sayang 6.50 gitu. Kita start pukul berapa tadi? Pukul 11 ke berapa tadi. Jadi ini adalah dapatan saya pada hari ini. Jadi korang rasa berbaloi ke tak berbaloi untuk buat job Grab ni? Ada saya, bolehlah cari makan, not bad. Tapi kena usaha lah lebih sikit macam tu. Kalau korang malas, rajin dengan malas je. Atau tu. Jadi jumpa lagi next time.